Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak belajar SQL Accounting. Yang pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara apabila kita dah sedia install SQL Accounting. Selepas kita klik, inilah paparan yang pertama yang kita lihat. Anda perlu klik custom setting dan klik create group. Dan apabila keluar macam ni, anda perlu cari ke eStream SQL Accounting, masuk dalam share. Default ni anda hanya perlu klik save. Okey. Kat sini anda perlu klik dekat ambil yang standalone, Firebird standalone. Kita klik test connection. Kalau keluar hijau dua-dua macam ni, kita klik OK. Dan anda sudah bersedia untuk meneruskan kerja-kerja anda. Yang seterusnya, kita perlu create nama company. Kita create new database. Saya masukkan nama syarikat saya, Nadicom Digital Sdn Bhd. Okey. Untuk zaman e-invoice, anda perlu sediakan sini terus masuk Malaysia. Okey, kita klik OK. Dan sekejap lagi paparan yang baru akan ditunjukkan kepada anda. Dan insya-Allah kita boleh teruskan penggunaan software kita ini. Okey, sekarang ni dah timbul kat sini. Dan untuk pembelajaran seterusnya nanti, saya akan tunjukkan bagaimana anda perlu setting yang pertama sekali. Anda perlu setting company profile. Kita klik log on. Kita kena pergi klik dekat file. Klik kat company profile. Dan anda perlu klik kat sini, masukkan alamat. Okey. Kalau katakan sekarang ni, saya masukkan lot 2 dan 21 dan 22 tingkat 2 Wisma MDT Jalan Puteri Saadong 16250 Wakaf Baru Kelantan. Okey. Sekiranya anda ingin cari nombor TIN, kita klik dekat My Invoice, kita klik kat Kanta ni. Okey, dia dah jumpa, kita klik OK. Dan nombor TIN dia dah tolong cari kat kita. Jadi insya-Allah. Dan yang seterusnya anda perlu masukkan logo kat sini. Untuk cari logo, saya akan buat searching dalam laman web. Okey, yang ni sekejap. Kita buat searching, contohnya Nadicom. Okey, kita tulis sini Nadicom. Okay, Nadicom Digital ni. Kita klik dekat sini, kita klik image. Okey, logo yang ni, logo Nadicom Digital dah ada kat sini. Kita just pangkah. Okey, klik lagi sekali, kita klik Nadicom. Kita right click, kita copy image. Dan kita minimize sini, kita masuk balik ke SQL. Kita right click kat sini. Kita paste. Okey, dia dah ada. Okey, kita klik dekat report header. Kita set report header. Okey, sekarang ni dia dah keluar macam ni. Kita pun save. Okey,
Saya rasa cukup sekadar tu dahulu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah untuk bab yang ketiga saya akan sambung sekejap ataupun dalam video yang seterusnya insyaAllah. Jadi sama-sama kita belajar untuk pembangunan diri kita sendiri, dan ada apa-apa masalah boleh masuk ke laman web saya, www.nadicom.my, nadicom.my, dan nombor telefon saya 019-969-9079. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.